Ni baling kat muka kau, memang ngam sangat dah ni. Ni, benda ni kalau baling kat muka kau memang ngam sangat ni. Ini oyster. Okey, ini bukan batu-batu biasa. Dalaman dia ada isi dia, boleh dimakan. Okey, antara flavor yang paling popular sekali lah untuk kita punya oyster ni, tak lain tak bukan cheese bake. Okey, cheese bake. Lepas tu kita ada cheese steam special sauce. Kita ada juga macam garlic sauce. Semua kita ada untuk oyster ni. Yual. Dulu kita ada yang saiz macam ni tau. 2 kali ganda. 1, 2. Okey, besar. Tapi itu jarang-jarang masuk. Sekarang ni tinggal saiz-saiz macam ni je lah. Yang ini untuk saiz L. Okey. So tuan-tuan dan puan, saya nak tanya you all lah. Biasa oyster makan mentah sedap ataupun masak sedap? Sebab saya perhatikan kalau kita steam dia ni, isi dia kecut. Cuba komen. Sedap lagi masak atau sedap lagi mentah? Kalau korang gentle, makan mentah lah guys.